akhir-akhir ini, beberapa pihak menyindir naratif Melayu atas skandal tabung haji. Seolah-olah naratif Melayu ini mengangkat perasuah dan harus dihindari. Namun pandangan ini disanggah oleh Presiden PAS. Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa isu rasuah kini dijadikan senjata politik untuk menjatuhkan lawan. Dengan tindakan penguatkuasaan didakwa dilakukan secara terpilih. Dalam tulisan terbaharunya, Hadi berkata tindakan terhadap kes rasuah tidak seharusnya hanya dikenakan kepada penerima, sebaliknya turut melibatkan pemberi dan orang tengah yang terbabit. Beliau turut mendakwa wujud kes yang diambil tindakan, disiasat separuh jalan atau dibiarkan kerana melibatkan individu berkedudukan tinggi. Hadi juga mengaitkan isu itu dengan orang Melayu beragama Islam yang didakwanya menjadi sasaran pemberi rasuah kerana merupakan kelompok terbesar dalam pentadbiran kerajaan. Pada masa sama, beliau mendakwa institusi berjenama Islam seperti tabung haji lebih mudah dijadikan sasaran apabila berlaku salah laku sambil mempersoalkan tindakan penguatkuasaan yang menurutnya tidak konsisten. Tuan-tuan, kita seharusnya menolak politik perkauman. Malah kita mahu mereka yang bersalah dibawa ke muka pengadilan kerana itu adalah cara yang betul memperbaiki sistem dan tadbir urus negara, bukan dengan menyindir atau menyalahkan mana-mana pihak. Okey, sekian dulu. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajipan pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.